Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada channel saya. Hari ini saya ada satu buah cerita yang berasal daripada Amerika Latin, lebih tepat lagi kat negara Colombia. Okey, sebelum kita ke konten hari ini, marilah kita bersama-sama selawat dan istighfar selalu agar sentiasa dirahmati Allah. Sebelum itu kita intro dahulu. Okey, cerita hari ini berkenaan dengan Pesta Bunga di Medellin, Colombia. Pesta bunga ni diadakan setiap tahun yang diberi nama Feria de las Flores. Pesta ni ia merupakan pesta yang sentiasa diadakan setiap tahun dan merupakan pesta hak sehul dekat Amerika Latin tu. Festival ni bermula sejak tahun 1957 bagi meraihkan negara Colombia sebagai pengeluar bunga yang terbesar di dunia. Acara yang paling ikonik dalam event ni adalah yang diberi nama Sileteros, di mana peserta yang join event ni ia akan membawa satu hiasan bunga besar atas belakang dia sambil berjalan di sepanjang perarakan event ni. Petani dekat negara Colombia dulu ia membawa barang-barang untuk saya bertani di atas bukit. Jadi saya diberikan nama sebagai Sileteros. Event ni berlaku selama 10 hari setiap tahun. Ada juga yang penuh dengan tarian, kebudayaan dan pertunjukan budaya. Dan lebih menarik lagi dalam event ni, sesiapa yang menyertai event ni ia akan menggunakan lebih 500,000 pokok bunga yang asli yang hidup. Fun fact, setiap Siletero yang menyertai event ni, saya akan bawa gubahan bunga yang telah digubah atas belakang dia sebanyak seberat 70 kilogram. Jadi untuk saya bawa Siletero tu sepanjang event ni, saya perlukan kekuatan dan stamina yang kuat sekali. Awak mesti tanya-tanya, kenapa ya Siletero saya sebutkan tadi? Siletero ialah gubahan bunga yang ia ukirkan, ia letak atas belakang orang tu untuk saya bawa untuk dalam perarakan Feria de las Flores ni. Kadang-kadang berat bunga saya gubah ni kadang-kadang boleh mencecah lebih 70 kilogram sekali. Jadi untuk buatkan event ni berjalan lancar, setiap orang perlukan seni lah, sebab ni nak gubah bunga tu biar somel untuk perarakan Feria de las Flores ni. Secara ringkasnya, Sileteros ni kita boleh disimpulkan sebagai seseorang yang membawa gubahan bunga yang berat, iaitu bunga hidup atas belakang dia yang menjadi simbol budaya dan sejarah dekat Colombia ni. Okey, panjang ke intro dia kan, sebab saya nak masuk kepada cerita dia kena terjemahkan dulu trivia Sileteros ni baru boleh link dengan cerita yang akan ceritakan hari ni. Okey, cerita hari ni berkenaan dengan pesta bunga Feria de las Flores lah dekat Medellin, Colombia. Okey, kat sebuah kampung tu ada satu orang budak Tino, namanya kita bagi nama Mia lah, M-I-Y-E kan. Mia ni dia suka sangat dengan festival event ni lah, event bunga ni, sebab setiap tahun dia adakan. Untuk mengetahui awak, Mia ni baru berusia 10 tahun 11 tahun lagu tu. Jadi dia bertekad dalam diri dia dalam event ni dia nak jadi dia paling menyelah sekali bunga yang dia gubah, sebab event Feria de las Flores ni berkenaan dengan Sileteros, bunganya ada gubah yang diletak ke atas belakang orang sepanjang dan berarak sepanjang event ni. Jadi untuk menjadi impian dia terlaksana dan termakbul, dia membuat satu ritual yang di mana dia menjadikan darah dia sebagai tumbal supaya bunga yang dia gubah atas belakang dia untuk dia letak ke atas belakang dia kekal segar dan hidup.
Jadi si Mia ni pun tertanya-tanya macam mana lah dia nak buat agar hasrat dia tu tercapai dan berjaya lah. Dia pun ada satu adik, dia pun memikir, dia pun nak tanya nenek dia. Dia pun pergi jumpa nenek dia. Dia jumpa sampai rumah nenek dia tu, dia buka pintu, dia tengok nenek dia dah atas kursi. Sebab orang tua ke, nenek dia time tu pun umur dekat 70 tahun dah. Dia pun pergi jumpa nenek dia pun tanya lagu ni. Bahasa Kelantan lah, ya bahasa Colombia, kita suka bahasa Kelantan. Dia cakap gini, Nek, kan cara supaya saya benar dalam event tu, event Feria de las Flores ni. Lepas tu nenek berkata gini, awak ni kena buat ritual ni. Ritual ni bukan mudah, kena perlukan kesabaran dan keyakinan supaya ritual tu berlaku dan jadi awak dan membuatkan awak berjaya dalam event tu. Neneknya pun kata gini, setiap malam awak kena pergi kat sungai dekat kampung, dekat kampung kita ni. Awak pergi kat sungai tu malam-malam dalam dekat pukul 12 hari tu, pukul 11, pukul 12. Awak ambil 10 daun, 10 daun kering. Awak pun panggil tu, susung ia secara bulatan kat tepi tanah tu. Susung secara bulatan dan awak pun titiskan darah jari awak supaya nitik tiga titik kat tengah-tengah tu. Lepas tu awak pun ambil daun-daun 10 tu gupar-gupar dan awak pun lemparkan dekat sungai supaya ia tenggelam. Kalau tenggelam tu maka ritual tu berhasil lah. Adalah baca-baca ayat nenek aja pun pehai pun okey pun nak terbuat lah. Dia pun balik rumah tidur. Keesokan harinya tu seperti biasa lah menjalani aktiviti hari-hari macam biasa semua. Malam tu pun nak buat. Dia pun cari-cari lah sebab dekat sungai tu ada pokok-pokok kering, pokok daun kering hak jatuh bawah tu. Dia pergi, dia pun buat ritual butir-butir macam nenek dia ajar. Dan jadilah berlaku bunga pula. Orang hak dia rupa-rupa tu tenggelam dalam air dengan titis darah dia buat tu kat jari dia tu. Jadi ia pun tengok okey, dia pun baliklah keesokan harinya. Dia pun pergilah kumpul bunga-bunga sebab dia nak join event Feria de las Flores, sebab dia nak carilah bunga-bunga tu untuk dia tambah ke atas celah teras. Lepas dapat semua behel tu, Mia pun pergilah gubah bunga dekat rumah dia. Kebetulan kat rumah belakang rumah dia tu ada sebuah bangsa kecil yang digunakan untuk nenek family dia untuk buat kerja-kerja tanaman semua kan. Jadi dia pun gubah situ. Lepas tu Mia tengah buat-buat tu, saya pun main lagi. Saya pun puji lah, comel mu agak ni. Bolehlah mu show off dekat event Feria de las Flores nanti. Mia apa kata gini, tak sudah lagi ni. Banyak lagi persiapan kena buat gitu gini. Kena tambah go tu. Saya semua happy sebab comel ke. Saya pun kayak lagi, mak aku nak kita buat sama-sama. Mia pun halik tak boleh aku nak sore sebab aku kan minat dengan pesta bunga Feria de las Flores ni. Jadi jangan ganggu, biar aku sore lah. Lepas tu kak lepas Mia kata gitu kak, saya pun kata gini, comel bunga mawar mu tanah sendiri ke? Mia pun ngangguk. Dia kata bunga mawar ni dekat kawasan rumah dia je ada, tempat lain tak ada. Dia pada saya sombong, dia kata lagu tu. Gubah pokok Mia, gubah bunga Mia sangatlah impresif sebab ia gunakan bunga yang berkualiti dan gubah Mia hak sendiri hak cantik. Maknanya Mia ni ada tangan seni jugalah. Dan satu lagi, bunga hak Mia gubah ni dia masih lagi style ke kamera.
Sebab walaupun Mia gubah bunga ni secara waktu lama, kita secara logik akal gak bunga kan kita petik gak bila kita tak luar mentah gak lama-lama jadi layu, tapi dok bila tangan Mia ni ia kakak merah sambil dah wak-wak tu saya pun rasa Mia apa muka-mu macam lesu penat ni, cekung muka-mu ni, mu sakit kamu penat ben. Saya pun tunggu mana Mia ni tak sabar-sabar sekali ia paling awal sekali. Mungkin sebab ia tidur lewat aku sebab awak gubah bunga lama ke. Jadi saya fikir lagu tu lah. Saya pun tanya bak mana lah Mia ni tak mari-mari tak sabar-sabar lagi. Saya pelik lah. Saya pun kata gini sekali ia tak pernah lewat sekali sebab ni kan event besar, mungkin ia pernah tidur kali tu mari lewat tu. Saya sore pun bicara dengan dia. Apa kata kita telefon family dia. Mana tahu family dia tahu ke family dia boleh gerak dia bangun tidur ke apa. Lepas tu time saya baru nak buka telefon tu, kabar-kabar Mia mari. Kejut lah, happy lah. Mia siapa dah? Happy. Time Mia jalan nak pergi ke dewe tu, saya pelik tengok muka Mia ni. Pucat lesu macam muka pucat, muka tak ada darah. Jalan pun slow, jalan lemah lonlai lagu tu. Jalan macam orang penat ke jalan slow. Saya pun tanya, Mia, apa muka-muka tu mu tahap ke dok ni? Kadang kita pergi balik hospital, kita pergi hospital tanya sakit ke apa. Mia kata, kita ada gapo aku ni. Beres cuma penat sikit lah cuma sebab gubah bunga ke. Saya pun dengan saya gila tempat dia sebab nak piping dia takut gubah gapo gak. Mia pun berangin dia. Mia jalan sendiri tak bisa saya tolong. Dia pun jalan sore. Jalan lah dengan bunga sileter dia papa tahu lagi kat lingkar bunga tadi ada orang letak ramah tu. Mia pun bila ke penjaga hok duk gitu pun kata gini, tak bunga mau boleh tahu sebab esok pesta bunga hok ramai kita semua nanti ke. Dia pun kata gitu. Orang penjaga pun kata baiklah. Lepas Mia ubi je bunga ke penjaga tu, dia pun bosin lah badai dia nak balik mulai ke rumah dia, mungkin dia nak balik rehat ke apa. Tapi duduk jalan dia pun tu raya macam orang mabuk. Dia pun rebah jari dia pun nepik sikit gitu. Sebab jari dia ni dia cocok kat bunga ada duri, bunga ros rasa. Bila cocok kat bunga ros tu, saya kejut Mia mu beres dah ni, tak ada gapo ke? Sakit tak? Mia kata okey je, tak ada gapo. Lepas tu saya pun lek sebab biasanya kalau orang normal, kalau jari kita sentuh benda tajam ke gapo, mestilah luka, mestilah tubik darah apa semua. Tapi jari Mia bila kena kat duri tu tubik darah langsung. Saya pun apa tak tubik darah jari mu ni Mia. Tak ada gapo ke? Mia apa kata gini, aku tak ada bergapo, semua aku nak balik cepat aku rumah sebab nak rak ke badai kan, sebab esok kita kena bawa aku kena bawa sele darah ni asal belakang nak jalan sepanjang event Feria de la Flora ni. Time Mia nak bangun daripada rebah, dia pun tiba-tiba jadi terpesa. Tak sadar ke diri, saya pun kalut lah. Mia, bangun Mia. Ya, saya pun pergi tangi dia nak cek nadi kan. Tak ada nadi, saya pun untuk jari dekat hidung tak ada nafas, tak ada hembusan nafas dengan tadikan nafas. Dia pun tengok tak Mia tak sedar ke diri. Saya pun gagil je, cepat bawa dia ke hospital. Mia ni tak nafas dah. Orang pun ramai-ramai lah bawa dia, bawa usul ramai-ramai kat. Lepas tu saya ni pun kata gini, saya mu tengok duk bunga hok Mia gubah hok mang kita puji-puji comel-comel tu. Saya pun tengok ramai-ramai ke arah bunga Mia tu. Dia tengok arah bunga Mia tu pecik ke darah. Pecik ke darah hok nitik
Ketah, ketah, ketah atas. Ke seli tadi ke tak di lagu ni ke. Jadi nampaklah ia jatuh nitik darah tu. Cecair merah tu. Tak lama kemudian bunga hok minyak gobah tu bunga mawar, kebanyakan bunga macam-macam bunga ada, cuma bunga mawar lah banyak-banyak. Bunga tu tiba-tiba layu. Saya pun katakan apa bunga ni tebik darah, sedangkan minyak hok cocok duri sikit pun tak tebik darah. Saya pun buat gapai lagu ni. Mungkin minyak buat ritual kali sebab yang mengabdikan diri dia ke. Jadi dia korbankanlah darah dia supaya dia paling menyerlah lah. Kita boleh tengok juga sebab badan dunia pun pucat-pucat macam tak ada darah langsung. Orang pun pelik cakap macam tu. Mia ke budak lah cakap apa berani buat macam tu. Orang pun mikir, orang pun tak berani dekat dengan bunga lingkaran bunga Mia buat tu. Dan tamatlah cerita hari ni. Okey, menarik ke cerita hari ni ke. Walaupun cerita dia tu tak ada hatu pun padahal cuma seorang budak umur 10-11 tahun yang berani mengambil risiko untuk membuat ritual yang di mana ia mengorbankan diri sendiri dengan dia tukar balik. Dia nak famous, dia dapat famous sebab saya super kau tengok. Cuma orang tu tak ada nak mempersembahkan bunga tu kat event tu lah sebab orang tu pun dah mati. Jadi dia tukar lah, mu bagi darah, aku bagi famous kamu. Jadi cerita hari ni menjadi janganlah kita semata-mata kita nak nyuruh, nak kita megah ke diri kita, nak kita famous, kita sanggup korbankan apa-apa. Jadi sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya Putra. Assalamualaikum.